Pekebun perlu tahu, ada satu jenis baja namanya baja folia. Kita guna melalui semburan. Pokok ambil melalui serapan pada bahagian daun dan juga batang pokok. Baja folia ni dia ada dua jenis baja. Ada yang subur, ada juga untuk buah. Jadi korang kena pilih. Kalau ada masalah daun, pucuk tak berapa keluar, pokok selalu kuning, pokok selalu bermasalah, korang pakai jenis baja subur. Sebab baja subur ni, dia boleh campur juga dengan ubat kulat dan ubat serangga. Lebih senang kerja-kerja pembajaan kita. Ini adalah salah satu baja folia, baja subur. Boleh pakai untuk pelbagai jenis tanaman. Okey. Kenapa kita pakai folia? Sebab kesan dia lebih cepat. Folia baja hijau ni ada serapan pantas. Dalam masa 2 jam je, pokok ambil baja yang kita sembuh. Nak pokok lebih sihat, lepas tabur baja, pakailah folia baja sembuh 2 minggu sekali. Biasa kita pakai baja tabur. Ini yang akar pokok ambil.